Arif Aiman dan kemudian yang mendapatkan Kobinong. Satu gerakan yang cukup berkualiti yang dihasilkan. Ya, satu jaringan yang begitu baik seperti yang dikatakan oleh Firdaus, seperti latihan yang mereka lakukan. Kita boleh lihat bagaimana set piece yang begitu menarik sekali. Pada saya satu jaringan yang sempurna. Kita boleh lihat bagaimana berpunca daripada Endrick, selepas itu Hector Havel sambil dibantu oleh Arif Aiman yang tidak menunggu lama untuk melakukan hantaran oleh Kobe Ong seperti tadi. Perhatikan bagaimana tolakan yang cukup mudah. Gawang sudah pun terbuka dan Kiran Kumar tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan gerakan tersebut. Jaringan ke-5 Kobinong di peringkat antarabangsa dalam penampilan ke-40.